Dewan Undangan Negeri Sabah telah dibubarkan pada 6 Oktober 2025 untuk memberi laluan kepada Pelaraya Negeri ke-17. Asalnya isu roti gardenia ini bukan masalah pun. Orang Sabah sendiri sebelum pulang ke Semenanjung memang siap borong gardenia di airport. Itu cerita biasa, bukan hina, bukan rendah martabat sesiapa. Tapi bila ada lidah politik yang sengaja mengungkit tiba-tiba sebuku roti dijadikan pelekeh maruah rakyat Sabah. Sedangkan Sabahan beli gardenia dengan duit sendiri, bukan sebab dibeli macam yang dituduh. Lebih pedih bila ada orang rakyat Sabah sendiri berkata, dari makan rasuah baik makan roti gardenia. Jom kita perkenalkan calon-calon Perikatan Nasional dari PAS. Datuk Ali Akbar N16 Karabunai, Ahmad Dullah N71 Tanjung Batu, Dr. Afifi Saif N23 Petagas, Kazman Karate N63 Kunak, Dr. Muze N63 Balung, Hasan Harith N72 Marotai. Jom orang Sabahan kita undi Perikatan Nasional untuk ubah segalanya di Sabah. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.